Sekejap Kau tengah tengok apa tu? video ni, sekejap je. Tadi kata sejam, dia dah 20 minit dah. Aku pun tak sedar. Dia kita punya asyik keluar dekat FIP. Amin, kau sekarang ni kan selalu lambat macam message group, lambat buat kerja sebab Syedul phone je. Nak apa Bukan. Aku dah terbiasa. Buka phone nak balas message. Tapi sekali buka tu, scroll TikTok, scroll Insta. Media sosial ni dia memang seronok tapi kan kalau kau tak pandai kawal, kau boleh ganggu pelajaran dan kehidupan kau sendiri tau. Sebenarnya saya sedar kita terlalu banyak menghabiskan masa dalam media sosial ni. Kita boleh je nak guna media sosial tapi kenalah bijak. Gunakan dia untuk cari maklumat, cari benda untuk belajar dan berhubung dengan orang lain bila perlu. Situasi seperti Amir bukanlah perkara yang asing. Menurut data Report Digital 2025, Malaysia mempunyai kira-kira 25.1 juta pengguna media sosial iaitu sekitar 70.2% daripada jumlah penduduk. Selain itu, laporan Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSEM) menunjukkan penggunaan internet di Malaysia telah mencapai 97.7% pada tahun 2024. Penggunaan media sosial yang tinggi menyebabkan ramai mudah terpengaruh dengan trend viral, influencer dan perkara-perkara yang berada di media sosial. Media sosial mempunyai banyak manfaat seperti memudahkan komunikasi, pembelajaran dan penyebaran maklumat. Namun, media sosial juga membentuk persepsi masyarakat. Sebagai contoh, apabila sesuatu trend menjadi tular, ramai pengguna akan mengikutinya tanpa berfikir sama ada ia benar ataupun salah. Oleh itu, setiap pengguna perlu berfikir secara berhemah sebelum mempercayai ataupun berkongsi sesuatu di dalam media sosial. Kesimpulannya, media sosial memberikan banyak manfaat jika digunakan secara berhemah. Sebagai pengguna yang bijak, kita perlulah pandai membahagikan masa pada penggunaan media sosial dan menyemak kesahihan sebelum berkongsi sesuatu postingan pada masa akan datang. Terima kasih.